Saya tak rasa tercabar sangat lah. Tak rasa tercabar. Berikut adalah cerita dari beberapa peserta yang luar biasa dalam pertandingan WorldSkills Malaysia Belia 2026. Kenapa korang join pertandingan ni? Permulaan saya boleh join pertandingan ni adalah saya masuk belia daripada tajaan saya di BTEC dan saya minat untuk mencuba dalam bidang WorldSkills ni adalah umur saya masih muda supaya saya boleh mengasah bakat saya yang ada dalam diri saya. Sebab saya akan ada competition seterusnya. Ini sebagai satu naikkan saya punya motivasi untuk ke Australia bulan 6 ni. Saya terpilih di ABM Sabah. Bagi saya memang betul-betul cabaran lah bagi saya sebab semuanya pesaing lelaki kan. Lepas tu, Alhamdulillah dalam 4 hari ni boleh konsisten buat sampai habis. Saya rasa dari situ pun saya dah nampak dah dia boleh pergilah. Itu dari pandangan mata kasar lah, tapi dari penghakiman kita tak tahulah kan. Tapi setakat ni Alhamdulillah saya bersyukur Allah izinkan dia habis untuk 4 modul. Halangan tu ada dari segi latihan, masa dan juga kemahiran lah. Saya perlu mengawal mental dan rasa gemuruh semasa berada di dalam bay. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah saya dah cuba yang terbaik dan doakan supaya saya berjaya di peringkat final ini. Harapan saya adalah bawa balik gol untuk Malaysia dan ibu ayah tercinta. Harapan insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah ada harapan. InsyaAllah ada. Ada nak cakap terima kasih atau apa ke? First, kita orang nak cakap terima kasih kepada jurulatih saya yang pertama, Sir Karafi dan Puan Mazno. Dia banyak tunjuk ajar kepada saya dan banyaklah ajar kita orang daripada kosong sampailah sekarang. Dijualkan ribuan terima kasih kepada Akademi Binaan Malaysia Belia Sabah dan juga cikgu saya, Cikgu Hamson, Cikgu Jasni dan juga seluruh cikgu di ABM yang membantu dalam latihan saya. Dan terima kasih kepada CIDB Malaysia. Pertamanya terima kasih kepada coach kami iaitu Ismail Faiz daripada CIDB TEC dan CIDB Malaysia yang membagi tajaan kepada kami. Dan satu lagi saya nak ucap terima kasih kepada Cik Zarul iaitu hakim kami dan dia yang membantu banyak kami dalam untuk makin projek. Yang paling pertama yang saya nak ucapkan terima kasih adalah untuk ibu ayah saya sebab support saya daripada tak ada apa-apa sampai sekarang masih support terus. Dan kepada encik-encik saya, encik-encik Cik Suhaili, Cik Mi, Cik Nazrin, Cik daripada institusi lain, Cikgu Fuad, Cikgu Amin, Abang Ismet daripada CIDB, Cik Ijam daripada ILP, Jitra, semua berkongsi ilmu untuk saya membawa balik gol di Shanghai nanti. Semua berkongsi ilmu. Tak kira mana-mana institusi, semua berkongsi waktu saya ditempatkan untuk belajar dalam training apa lagi untuk ke Shanghai ni.